Woi, pancit. Monyet banyak ni saya. Banyak monyet ni aku ni sikit. Risau sikit. Bahar monyet ni. Aku tak boleh aku. Geng dia. Nak. Tanah tu dah cantik dah. Aku pun nak kena stretching guys. Dah lah berapa bulan tak hiking. Oh, gila brother tu turun. Ni kalau basah ni aku tak tahu nak ni. Sebaik kita pakai kasut. Aku pun follow step hang ni. Dah aku tak follow pun. Tak apa ni pegang ayam tu lah. Kalau anak ni hang bagi aku. Kaki aku dah sore cekang kaki. Jom pergi kita punya perjalanan ni. Dah lah pokok tu dia buang no. Panas lagi. Woi, pancit. Panas. Member aku hilang ni. Baru first checkpoint ni. Ada lagi 2 ni. Assalamualaikum. Ni kat atas tu ramai? Tak ramai tapi ada. Tak ramai? Tak ramai. Kira ada pot kosong ada? Ada. Ke pondok tadi saya turun tak ada ni. Okey. Elok Nak budak ni lama ke? Aku kat bawah ni. Monyet. Masuk dulu. Banyak monyet. Jom. Ni monyet banyak ni saya. Ayam tu tak apa. Aku banyak monyet ni aku ni sikit. Risau sikit. Kan nak pergi gua ni, jom ni, pergi gua. Oh, tak sia-sia aku naik. Tapi aku tengok hang ni macam kurang ni lah.
kan macam risau. Dah lah kita je. Tak ada orang lain. Monyet. Aku ingat hari tu aku pergi bukit 8888 tu aku kot lah macam kaki ni ringan sikit kot. Berat sopo tu kot. Panas ya Allah. Checkpoint 2. Sini mesti jam. Aduh. Soon after. Pergi mi. Ready, aku ready mi. Kelai ke apa kat atas tu? Kau ni boleh naik kau kan? Ni. Dia ke kiri atas tak? Kalau ni kut ni. Bahaya monyet ni. Aku tak boleh aku. Dia pun tak agak-agak anda tengok tadi. Yo, tadi dia tengok aku balik ke? Ha dah. Hari betul. Macam mana ada beberapa ekor ni. Itu dalam bilik. Situ lah. Situ. Naik je. Nanti hang akan jumpa lagi. Jalan tu sambung-sambung. Kena makan ni kot. Anak-anak kot. Takkan duduk. Takkan duduk lagi. Okey lah. Nak pergi tapi aku tak berani ni. Kita sampai checkpoint 3 tu ada bangku ni. Kita duduk tang tu sekejap lagi. Ni pun dah nak sampai ni. Kita ada. Masih. Sama-sama. Terik oi. Wih, nasi boy. Ranting aku tak nampak. Checkpoint ketiga tak sampai lagi. Masalahnya ni belakang batu ni. Geng dia. Nak standby apa-apa. Dah tak melalu bodoh. Sebelum ni aku main taklah banyak macam ni. Ada lagi orang kat atas tu. Gimana?
Uish. Tak naik atas tu weh. Oh. Salah. Oh sini eh? Sebab aku tanya orang dulu. Mampu aku sesak aku weh. Ni checkpoint ketiga. Dekat ni lah. Dekat ni. Many minutes later. Ha? Kiri ha. Kalau betul lah. Sekejap, aku tengok dulu. Tak boleh layan sangat penat ni. Kena lawan kau. Bagus cik. Sampai pun. Pegang puan eh. Panas sangat. Oi. Waduh. Makan-makan. Aku ingat ni kabut ni. Ni besi. Kalau kaki ni dia start turun, ni memang dia buat perangai eh. Wah, redupnya. Mi, lutut hang tak sakit ke, Mi? Bomel lutut hang Zat ni. Udah. Sampai situ lah.
So kena kurangkan berat badan lah. Nak kurangkan beban lutut. Mei kat mana Mei? Tak nampak pun. Salah baju pun gelap. Kau aku salah turun ni. Oh betul lah. Allah Mei. Macam mana Mei? Memang monyet yang kecil-kecil je. Anak-anak dia suka main tang ni. Oi, sebelum ni aku tak pernah main macam ni tau. Okey. Pintu gerbang dah lepas. So dah separuh jalan. Later that same evening. Turun pun kena hiking kau. Sekejap dia penat balik lagi. Nampak? Kau tahu hang. Yang turun-turun yang hang tak penat langsung ke Mi? Ni kalau aku potong hang masuk turun kat Mi. Kalah Mi. Oh ada agak baru naik apa? Aku sambil dulu. Dia nak menang kau. Taklah. Teruk sangat. Makin senang bila banyak kali naik.